Aku dah tahu cara nak cepatkan naik level ataupun nak naik GMV Max. Okey, korang nak naikkan ni, nak naikkan level benda ni. Aku dah jumpa dah. Okey, tapi aku belum buat lagi. Sekarang ni aku nak suruh korang fikir apa yang aku cakap ni betul ataupun tidak. Alright. Sekarang ni korang tengok ini aku punya sekarang. Okey. Korang nampak tak dekat sini aku hanya ada 40 produk. Kau bayangkan kau masuk kedai ada 40 produk sahaja. So, yang beli kita punya kedai ataupun yang masuk kita punya kedai ni tak ramai. Okey, sebab kita ada 40 produk sahaja. Jadinya kalau korang nak ramai ataupun nak cakap apa, commission yang banyak, korang nak video, korang FYP, nak cepat apa tu kan, korang kena ada banyak produk. Okey, contoh aku bagi tahu sekat sini korang tengok Okey, sekarang ni aku punya level adalah level 2 dan aku punya produk adalah 40. Okey, korang tengok aku punya satu lagi TikTok Okey, ni aku punya lagi satu TikTok. Alright. Sekarang ni aku punya level 3. Okey, aku punya level 3. Lepas tu kau tengok aku punya produk. Yang ni aku tak upload video kuat sangat lah, aku tak konsisten lah. Tapi still ada commission. Sebab apa? Sebab aku punya produk adalah 227 produk. Jadi 227 produk. Kau bayangkan kan, kalau dengan 40 dengan 247, so beza, ada beza. Sebab tu kalau kau tengok aku punya commission hari ni, yang ni RM7 7.6 RM7.60. Kalau yang ni pula aku punya commission hari ni adalah 0.39. Nampak beza dia? Memanglah kalau kau cakap ni follower rendah, yang sana follower tinggi. Alright. Okay, mari aku cerita kat korang. Kau tengok aku punya video. Okay, walaupun follower banyak, follower tinggi, kau tengok aku punya view berapa. Tak FYP pun nampak 11, pada tinggi pun 200. Tapi disebabkan aku punya ni video dah lama tau. Ni video dah lama 15 bulan 5 video dah lama Alright. Yang ni pun sama. Okay, aku upload dua-dua Okay, kau tengok. Okay, nampak tak? View aku yang ni lagi tinggi daripada yang sana. Nampak? 400 lebih, 1000 lebih. Nampak tak? Okay, view tinggi yang ni. Walaupun dia punya follower tu 2000 lebih, tapi view dia tinggi. Cuma sebabkan aku punya income tu rendah adalah disebabkan aku punya produk tu sikit. Aku hanya ada 40 barang saja. Aku hanya ada 40 barang. Okay, kita try buat kajian. Okay, kita pergi dekat TikTok yang dah famous macam Peanut Shah. Okay, kita tengok dia punya produk berapa. 148. Nampak? 148. Yang ni dia dah ada nama. Macam aku just ambil follower ataupun follower beli. Aku tu follower banyak tapi aku follower beli. Yang ni dia memang dia punya follower sendirilah. Kau tengok dia punya tu, nampak tak? View dia tinggi kan, sebab dia follower memang orang follow dia daripada awal lah. Alright. Okay, jadinya kalau korang tengok macam Akis Topa ni, ada tak dia punya beg kuning? Okay. Yang ni dia tak ada buat beg kuning, dia mungkin buat guna ekor lain. Okay, tapi kita tengoklah affiliate level 8 Kau tengok affiliate level 8. Okay, affiliate level 8. Kau tengok affiliate level 8 berapa dia punya income. Ni level 7. Yang ni level 7. Alright. Okay, kau tengok berapa produk dia orang. Nampak? 1674. Tu tengok produk dia memang banyak. Sebab tu dia boleh pergi kepada level tinggi. Walaupun orang tak kenal dia, tapi dia banyak produk yang berbeza. Okay, jadi secara automatik tu dia cepat okay, nampak? Okay, sekarang ni kita check pula yang lain ni, level 8. Ni orang lain pula level 8. Kau tengok dia punya ni berapa, 1000 lebih. Nampak? Produk yang ada dia dah promote 1000 lebih. Bukan 40 kau duk promote benda yang sama. Okay, kau ada 40 barang je, kau asyik ulang benda yang sama. Tak, dia kena ada pelbagai jenis. Walaupun benda tu orang tak beli, tak apa. Janji video produk tu korang promote. Okay, setiap produk, faham tak? Dia bukan berapa banyak kau buat video, tak, berapa produk yang kau dah review. Itu yang betulnya. Baru kau cepat naik. Okay. Okay, contoh contoh. Ni Abang Panda. Abang Panda kita dah tengok tadi kan. Abang Panda shop dia.
Tak boleh tengok tak boleh tengok dia. Shot dia tak boleh tengok apa pandang. Tapi kita tengok yang lain ni. Ni level 4. Okey, tu level 4. Nampak 551 produk. Yang dia promote lah 500 lebih. Nampak? Ni level 7. Level 7 kau tengok. Ni tak ada ni. Ni biasa dia ni. Ni level 8 yang udah sampai level. Okey, level 8 kita tengok berapa produk. 2400. Kau bayangkan 2400 dia punya produk. Sebab tu dia punya boleh capai level 8. Okey, sebab dia promote tu memang dah terlalu banyak. Kau bayangkanlah, kau search apa? Search Pampers, muka dia ada. Kau search apa? Search kerusi, muka dia ada. Faham tak? Jadinya bila kau search je, setiap kali kau search, muka dia ada di mana-mana. Di mana-mana produk. Kau search kerusi, ada dia. Kau search selimut, ada dia. Kau search makanan pun ada dia. Jadi dia banyak. Walaupun dia punya follower tu sikit, tapi dia banyak. Banyak tempat. Sebab tu dia akan jadi cepat lah. Okay. Sebab contoh kan, macam contoh orang tengok ni, ni bag. Siapa yang di bandara suka barangnya hilang? Nampak orang jual bag. Ni bag lain pula. Ni bag lain pula. Ni bag lain pula. Nampak tak? Dia bukan produk yang sama, geng. Okay, dia bukan jual produk yang sama. Dia produk dia berbeza-beza. Okay, kalau kau tengok, nampak kursi dia. Dia produk dia berbeza-beza. Dia ada 2000 lebih produk. Ni level 8. Kita tengok. Okay, nampak? Follower baru 72,000. Okay, tapi disebabkan tu, tengok produk dia berapa. Nampak? Kalau level 8 memang dia beribu dah. Dia punya produk tu dah level beribu. Dia bukan level ratus. Dia level ribu. Okay, macam aku punya ni, sekarang aku punya level baru 40. 40 kau nak expect apa? Kau nak expect kau terpaling kau terpaling buat video tapi tak ada orang beli macam tu. Tak payah, sebab kau baru 40 produk baru review. Kau kena review banyak lagi produk. Faham tak? Okay, barulah orang akan nampak okey macam ni. Okay. So kalau video aku ni bermanfaat untuk korang kena button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video lah. Alright. Sebab tu follower tak penting. Yang penting berapa banyak produk yang korang dah review. Itu yang penting. Jumlah video ada mainkan peranan, tapi tak banyak. Battle video produk yang pelbagai tu yang orang cari. Okay. So kalau video ni bermanfaat untuk korang, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.